Baik, insyaAllah saya akan kongsikan bagaimana kita nak khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan dengan mudah lah. Okay, pertama konsep dia senang saja. Kita kena pastikan setiap kali kita baca Quran yang melibatkan Al-Quran tu, tak kisah dalam setiap solat fardu, solat sunat ke apa ke, kita cuba gerakkan dia ikut kita punya giliran. Contoh kan, hari pertama awak dah start dengan Al-Fatihah. Jadi kalau boleh solat maghrib, solat sunat sebelum maghrib, sebab kita start dengan Ramadan tu start dengan ni kan, maghrib tu kita dah start dah 1, and then 2, 3, 4. Kalau tak mampu, kurangkan sikit grade dia, baca. So yang kedua, pegang Al-Quran sewaktu solat. Adakah dia membatalkan solat kalau kita pegang Quran? Tidak. Kerana apa? Kerana waktu zaman Nabi, Nabi kita SAW, Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, ada satu kali tu dia bermusafir dengan hamba dia Zakwan. Jadi Zakwan ni dia tak hafal Quran. Waktu tu dia seorang je lelaki dan itu jemaah semua sahabat perempuan. Jadi takkanlah Sayyidatina Aisyah menjadi imam sebab dia yang paling, orang kata apa, paling bijak lah menghafal Quran, hadis semua. So apa yang dia lakukan waktu tu, Sayyidatina Aisyah dia menulis lah ayat Quran dan dia beri pada hamba ni Zakwan, tak saja dia hamba lah ataupun sahabat Nabi juga, dan untuk menjadi imam. Jadi Zakwan pun jadi imam sambil memegang kertas lah, helaian ke lembaran ke whatsoever, dan membaca Quran dan terus menjadi imam. So apa mesej kat sini nak kata? Pertama kat sini maksudnya boleh pegang Quran sewaktu solat. Dan benda ni kita adaptasi lah dalam keadaan kita untuk nak membaca Quran, dan objektifnya untuk mengkhatam Al-Quran. Okey. So dapat poin kat situ ya. Tapi bila kita membuat sesuatu pergerakan Al-Quran, kita ada kita punya limit pula lah, supaya Al-Quran tu dia tak lari objektif dia, iaitu beribadah ataupun fokus kepada bersolat, kepada beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya pergerakan itu dah banyak sangat kan, dia jadi serabut. Daripada hukum dia harus jadi makruh, daripada makruh kepada haram. Nampak dia pergerakan dia. So, jadi dengan cara ini kita semua boleh memastikan yang kita punya gerakan page Al-Quran dalam bulan Ramadan tu sentiasa bertambah. Itu apa yang saya lakukan. Kenapa? Sebab saya masa sangat, orang kata, tight lah. So, jadi itulah teknik yang saya guna. Okay? So ini untuk recording yang pertama, insyaAllah. So sekejap.